kita Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Cikgu Vanessa, MC kita pada pagi ni. Yang saya hormati Tuan Syarif Jamil, Vice President G100, Tuan Azam Amiri, 5-star Diamond, Presiden 5G Associate, barisan leaders yang kita terbang khas daripada seluruh Malaysia, Semenanjung dan seluruh Borneo. Okay, barisan founder Master Dealer, komiti, saya ucapkan terima kasih tuan-tuan, tengok yang pakai lanyard, yang pakai apa semua tu, mereka lah yang prepare hari ni hingga kita boleh duduk selesa dan belajar. Bagi tepukan kepada mereka tuan-tuan. Dan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan, 400 peserta yang datang daripada, saya ingat daripada Miri sebenarnya. Rupanya daripada seluruh Sarawak dan Borneo. Bagi tepukan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya kagum dengan komitmen tuan-tuan dan puan untuk belajar. Ada yang driving sampai 12 jam datang nak belajar. Okay, saya sangat kagum dengan komitmen tuan-puan. Lebih lagi pada bulan puasa ni. Okay. Tapi saya sangat yakin usaha tuan-puan tak sia-sia. Usaha tuan-puan akan berbaloi. Okay. Topik hari ini tuan-puan, kita akan membincangkan tentang satu topik yang penting yang pada saya semua orang bekerja kena faham dan kena berusaha untuk mencapai yang saya sebut membina 1 juta yang pertama. Dan saya yakin tidak ada dekat luar yang adakan seminar begini. Apatah lagi seminar begini dibuat secara percuma. Lagi tak ada tuan-puan. So, program hari ini tuan-puan disponsor oleh G100 dengan 5G Associate. Semua kos sewa hotel, everything semua kita tanggung untuk bagi tuan-puan ilmu. Tuan-puan, saya sampaikan seminar di Miri ni sejak tahun 2017 kalau tak silap. Betul Cikgu Steven? 2017. Dulu kita buat seminar dekat hotel-hotel ni, peserta dalam 30, 40 macam tu lah. Dulu saya berajar macam mana nak kaya dengan emas. Saya jelajah ke seluruh Malaysia macam mana nak kaya dengan emas. Tuan-puan, walaupun G100, walaupun 5G Associate adalah satu network, kami adalah network terbesar dealer public gold, tetapi kami tak jual emas. Kami tak jual emas. Kenapa tak jual emas? Sebab kami nak fokus supaya tuan-puan kaya dengan emas. Kalau kami jual emas, kalau kami nak dapat untung banyak, kami tak boleh bagi ilmu yang betul tentang emas kepada tuan-puan. Cuba tuan-puan tengok apa-apa ejen pelaburan keuangan yang betul-betul serius nak bagi tuan-puan ilmu yang betul. Saya rasa tak ada. Kalau tuan-puan dia bagi ilmu yang betul kepada tuan-puan, tuan-puan pandai, tuan-puan pergi cari tempat lain. Dia tak dapat untung. Tak ada. Saya tak nak macam tu tuan-puan. Saya nak diri saya ahli keluarga kaya, saya pun nak untuk tuan-puan dan ahli keluarga tuan-puan kaya. Saya bagi ilmu sejujurnya. Kalau tuan-puan rasa platform lain ada yang lebih baik, silakan, tak ada masalah. Tapi bagi pihak saya, bagi pihak Public Gold, saya always minta Public Gold, kita make sure jadikan platform Public Gold platform terbaik bagi masyarakat yang serius nak kaya dengan emas.